Hai, Assalamualaikum. Tutorial kali ini adalah cara renew ROTTEX secara online melalui aplikasi MyJPJ. So, kepada anda yang nak tahu bagaimana cara-cara dia, jom kita tonton video ni sampai habis. Okey? Untuk permulaan, anda kena buka dahulu aplikasi MyJPJ di telefon anda. Kemudian dekat sini, bagi yang belum log masuk, anda kena log masuk terlebih dahulu. So, di bahagian ID pengguna ini, anda kena masukkan nombor kad pengenalan anda. Lepas tu, anda kena masukkan kata laluan. Seterusnya, anda klik dekat bahagian log masuk. Di paparan utama ini, untuk anda renew ROTTEX kenderaan anda perlu klik dekat bahagian profile. Kemudian akan keluar paparan lesen memandu anda. Untuk ROTTEX, anda klik pada bahagian lesen kenderaan motor. Di paparan ini akan ada senarai kenderaan yang didaftarkan atas nama anda. Contoh, anda ada 3 kenderaan. Dekat sini akan ada 3 senarai nombor plate kenderaan. Jadi, untuk renew ROTTEX, anda kena klik pada nombor plate kenderaan yang anda nak renew ROTTEX. Bagi ROTTEX yang dah tamat tempoh, dekat sini akan ada perkataan tamat kuat kuasa. Dan untuk renew, anda kena scroll ke bahagian bawah. Dekat sini akan dipaparkan maklumat insurans anda. Sekiranya insurans anda tamat, maksudnya anda belum lagi renew insurans kenderaan anda tak boleh nak renew ROTTEX. Anda kena renew insurans dahulu, baru boleh renew ROTTEX. Dekat sini anda klik pada bahagian pembaharuan. Untuk yang ni, anda klik sahaja ya. Di paparan ini akan dipaparkan semua butiran maklumat kenderaan anda berserta maklumat insurans semasa anda. Step seterusnya, anda kena pilih tempoh pembaharuan. Untuk tempoh pembaharuan ni dia ada 2, 6 bulan dan juga 12 bulan. So, anda boleh pilih. Lepas tu, anda pilih pula kaedah pembayaran. Untuk kaedah pembayaran, dia ada 3 kaedah, iaitu melalui kad debit ataupun kad kredit. Yang ni anda kena masukkan nombor kad bank anda. Melalui perbankan internet, sama ada Maybank to You, CIMB Klik dan sebagainya. Dan juga e-wallet. Yang ni untuk Touch and Go dan sebagainya. Untuk bahagian kaedah ni, saya akan pilih online banking. So, kita klik dekat perbankan internet. Lepas tu, sila pilih bank yang anda nak gunakan. Contoh macam saya nak pilih Maybank to You. So, kita klik dekat bahagian Maybank to You. Lepas tu, kita klik bayar. Untuk yang ni, anda klik sahaja ya. Kemudian, di paparan utama website perbankan anda, macam biasa, anda kena log masuk akaun anda. Lepas tu, dekat paparan sini, anda klik sahaja continue. Macam Maybank to You, dia ada secure to you kan. So, untuk secure to you ni, anda klik sahaja confirm. Lepas tu, anda akan menerima notification daripada perbankan anda untuk anda klik approve transaksi tersebut. Lepas tu, anda klik sahaja done. Dekat paparan ini, klik sahaja pada bahagian I approve or reject my transaction via secure to you. So, dia akan keluar status macam ni. Itu maksudnya kita dah pun berjaya membuat pembayaran untuk renew ROTTEX kita. Dekat paparan ini, anda klik sahaja pada bahagian click here to complete your transaction. So, dekat status ROTTEX pun dah berjaya diperbaharui. Untuk resit transaksi, anda boleh klik sahaja pada bahagian papar resit. Resit ni anda boleh je download dekat telefon anda. Untuk download resit tersebut, anda boleh sahaja klik dekat bahagian ikon yang ini. Dia automatik akan download resit tersebut ke telefon anda. Lepas kita dah buat pembayaran dan ROTTEX kita dah pun selesai diperbaharui, untuk kita semak balik ROTTEX anda, anda boleh pergi balik dekat bahagian profile. Lepas tu klik pada bahagian lesen kenderaan motor dan klik pada plate kenderaan yang kita dah renew tadi. Dekat sini kita dah boleh tengok. Dia dah ada perkataan kuat kuasa. Maksudnya ROTTEX kita dah pun diperbaharui dan dah aktif. So, itu sahaja cara-cara dia. Apa-apa pun, jumpa dulu. Assalamualaikum.